Baik, ayat nombor 43. Nabi Allah Sulaiman memberikan lagi penjelasan. Kenapa sebelum Ratu Sabah sampai berjumpa dengan mereka, mereka menyembah matahari, tidak menyembah Allah? Dia menjawab, kita baca ayatnya. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. Dan kebiasaannya menyembah daripada Allah telah menghalang dia. Maknanya Nabi Sulaiman bagi tahu, disebabkan tempat mereka memang macam tu, turun-temurun raja macam tu, rakyat dia macam tu, menyebabkan mereka tidak menyembah Allah. Itulah ucapan Nabi Allah Sulaiman secara ringkas tafsirannya. Kemudian Nabi Allah Sulaiman membuat kesimpulan, kalau mereka sembah selain daripada Allah, sesungguhnya dia adalah daripada kaum yang kafir. So pengajaran ayat nombor 43 ni yang dapat saya simpulkan secara ringkas, persekitaran dan adat turun-temurun di kadang-kadang dapat mempengaruhi seseorang. Kerana masih lagi ada adat yang diperjuangkan, menyebabkan apa? Menyebabkan seseorang itu tidak dapat berfikir dengan lebih jelas. Okay. Jadi kita teruskan ayat terakhir kisah Nabi Allah Sulaiman. Ini adalah ujian yang kedua, nak menunjukkan bahawasanya Nabi Sulaiman ini adalah utusan Allah. Okay. Maka apa yang dia buat? Kita baca ayat 44. Qila laha dkhulis sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Kalau nafas tak sampai, boleh berhenti dekat hasibatuhu lujjah. Lepas tu sambung wa kashafat an saqaiha. Qala innahu sarhum mubarradun min qawarir. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Tengok terjemahan ayat. Setelah itu dikatakan kepadanya, kepada Ratu Sabah, sebab dia ratu, ketua negara bagi kerajaan Sabah, Nabi Allah Sulaiman bawa dia masuk ke istana. Dia kata, masuklah ke dalam istana ini. Maka ketika Ratu Sabah itu melihat istana Nabi Sulaiman tu, disangkanya halaman istana itu sebuah kolam air. Lalu dia pun menyisingkan pakaiannya ke atas dua betisnya. Maknanya waktu dia nak masuk ke istana tu, dia nampak bawah tu ada air. Jadi kalau nak masuk, nak lalu, nanti akan terpijak air. Itu yang dia angkat sedikit pakaiannya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ini ialah sebuah istana yang dibuat daripada kaca. Maknanya dia nak kata apa? Tak kena air lah, dia kata. Itu adalah kaca, di bawahnya air. Punyalah hebat
seni bina istana Sulaiman ni sampai tak perasan adanya kaca. Setelah Ratu Sabah melihat hebatnya Nabi Sulaiman ni, maka dia pun berkatalah dia, wahai Tuhanku, dia kata, sesungguhnya aku selama ini telah menzalimi diriku sendiri. Dia nak kata aku telah berdosa selama ni. Sebab apa? Sebab dia menyembah matahari. Dan aku berserah diri sekarang ni memeluk Islam bersama-sama Sulaiman kepada Allah, yang mana Allah itu merupakan Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Dalam taksir Ibnu Kathir, Hasan al-Basri mengatakan, ketika Ratu Sabah melihat istana Nabi Allah Sulaiman, terbukti kerana dia seorang yang bijak, dia tahu kerajaan Sulaiman ni lebih hebat daripada kerajaan dia. Maknanya Sulaiman ni bukan orang yang biasa. Kalau orang biasa, dia takkan dapat kerajaan yang hebat seperti itu. Seni bina dia, teknologi dia. Melainkan itu ada kuasa yang mengurniakan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi kalau sampai ayat 44 ni, kita dah jumpa sebanyak 4 kali diulang kalimah Islam, kan? Seperti mana ayat 31 surat yang burung Uhud hantar tu, disuruh Ratu Sabah memeluk Islam, waktuni muslimin. Ayat 38, sebelum ni pun kita tahu yang Nabi Sulaiman meminta kepada para pembesar dia supaya bawa singgahsana Ratu Sabah itu sebelum dia datang memeluk Islam, muslimin. Macam tu juga ayat nombor 42 yang kita baru baca sebentar tadi, sampailah ayat 44 diulang kalimah Islam. Dalam keempat-empat tempat ini, Islam di sini merujuk kepada makna menyerah diri, tunduk, patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Ayat nombor 44, apa pengajaran dia? Ini ayat akhirah kisah Nabi Allah Sulaiman. Kenapa Nabi Allah Sulaiman bawa Ratu Sabah tu lalu lantai daripada kaca tu? Kenapa tak duduk luar je ke apa ke? Menunjukkan adanya protokol. Jelas tak? Sebab Ratu Sabah tu siapa kedudukan dia? Ketua negara bagi kerajaan Sabah. Jadi perlulah disambut dia dengan kedudukannya. Nanti kita belajar daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dia bawa ke tempat yang mana? Bukan bawa tempat yang biasa-biasa. Dia bawa tempat yang teknologinya hebat. Jadi yang kedua kita dapat belajar, pada zaman Nabi Sulaiman sudah ada seni bina dan teknologi yang luar biasa. Sebab tu Islam bukan satu agama yang kolot. Islam menekankan kemajuan. Selarilah dengan tagline kita, Malaysia Madani, bertamadun. Betul. Jadi kita jangan tonjol Islam ni yang selekeh, yang tak pandai, yang kolot. Tak. Inilah Islam, ya, memberi penekanan dari sudut kemajuan. Okey. Yang nombor 3, hakikat Islam yang sebenar adalah menyerah diri kepada Allah, sembah Allah. Dan yang keempat yang boleh kita belajar, Ratu Sabah tu dia mengaku kelemahan diri dia. Betul tak? Kan dia kata selama ni dia telah melakukan kezaliman. Dan yang keempat, yang kelima, kena ada sifat tunduk kepada kebenaran.
Yang keenam, penggunaan kekuasaan untuk menyebar kebenaran. Jangan terpedaya dengan dunia, tetapi gunakan dunia, kekuasaan, teknologi, kehebatan untuk bawa orang kepada Allah. Ni yang kita kena gunakan. Dan yang terakhir sekali, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik dan pentadbir sekalian alam. Hujungnya, kesimpulan dia, hebatnya Sulaiman itu kerana siapa? Kerana Allah yang beri. Diperakui oleh Ratu Sabah itu. Dia pun mengaku bahawasanya segala-galanya alam ini adalah di bawah pemilik dan pentadbirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesailah kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Apa jadi kepada Nabi Sulaiman selepas itu? Apa jadi kepada Ratu Sabah selepas itu? Esok kita cerita, InsyaAllah. Kan? Adakah mereka ini dijodohkan? Seperti mana ada orang doa, satu kalah mempelai ini seperti Sulaiman dan Ratu Sabah, seperti Bilqis. Betul ke? InsyaAllah esok kita bincangkan dan kita akan kongsikan bagaimanakah kematian Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan kita buat sedikit kesimpulan tentang Nabi Allah Sulaiman, kerana beliau alaihi salatu wassalam merupakan figura idol manusia yang terbaik yang kita kena canang-canangkan pada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kempen mereka jadi pandai, jadi orang hebat seperti mana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi moga-moga ada manfaat. Kita sambung esok insya-Allah dengan cerita, dengan ayat yang baru. Moga-moga Allah melapangkan urusan kita, melapangkan dada kita. Kalau ada kekurangan, kesilapan, mohon ampun dan maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.